Okay, jadi hari ni kita nak membaja kita punya pokok limau. So, boleh tengok sini pokok limau macam ni yang tanam dalam pasu ni. Ni pokok limau kasturi yang tanam dalam pasu. Jadi dia tidak berbuah lagi lah. Jadi kita dapat baja paksa buah. Okay, ni baja paksa buah daripada petani Bangga. Dia bagi kita baja paksa buah. So kita nak try untuk pokok limau ni. Okay, dengan pokok limau ni kita nak tengok berapa lama ambil masa untuk dia keluarkan pucuk-pucuk bunga semua. So jom kita try dulu. Okay, ni dia baja paksa buah. Dia punya tekstur baja ni dia bulat-bulat macam ni . Buka dulu. Okey. So inilah dia tekstur dia. Okay. Jom kita letak dulu. Itu. So ni kita punya pokok lah. Okay. Kita taburkan dulu. Tapi masa nak tabur tu, make sure kita gemburkan dulu tanah . Okay. Tabur sikit. Lepas tu kita akan tengoklah hasil dia. Berapa lama dia akan keluarkan bunga dan keluarkan buah. Tapi ni nampak ada pucuk-pucuk baru. Sebab ni kita memang trim sikit lah pokok ni, supaya dia tidak terlalu merimbun dan keluar tunas-tunas baru. Okey, itu saja.